Takziahlah kepada Yusof Azmi sebab kalah. Hal ini hangat diperkatakan. Ramailah orang yang cakap pasal dia pukul 20 ahlong tu betul ke tidak. Dalam ring pun macam labu-labi. Tak apa, kita ketepikan hal itu. Sekarang ni, pasal kita sesama Islam. Kalau kita sokong apa yang mereka buat, bermakna kita menyokong pada benda yang batil yang dirosakkan oleh Yahud wan Nasara. Hari ini kita lihat fenomena yang makin menjadi-jadi. Sesama saudara Islam dari negara-negara serumpun berlaga dalam ring tinju ataupun Muay Thai dan sebagainya lah. Wajah sesama Muslim cedera. Dan kita lupa pesan Nabi SAW untuk tidak memukul wajah sesama manusia. Hari ini apa yang berlaku? Sekarang ini kat mana tempat kita di akhirat kelak? Syurga atau neraka? Sebab kejahilan kita ni dalam bab agama pada hari ini memang zero. Kita kena ingat, Islam mengajar kita persaudaraan, bukan lawan-lawan muka sampai cedera. Ada hadis yang jelas melarang kita pukul muka orang. Tapi hari ini atas nama sukan dan hiburan, kita lupa pesan Nabi SAW. Bermakna kita ingkar dengan Nabi kita. Macam mana nak dapat syafaat Nabi SAW ke akhirat kelak? Jadi kenapa kita biarkan perkara ini berlarutan? Sukan itu baik, tapi jangan sampai merosakkan saudara sendiri. Ingat, inilah agenda musuh-musuh Islam yang mahu kita berpecah belah. Dari zaman penjajahan, kita berpecah-pecah dengan sempadan negara. Kini, kita dipecahkan dalam ring tinju tomoy pula. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bersatu sebagai Muslim dan hentikan budaya yang boleh mendapat laknat dari Allah Azza wa Jalla ini. Tolong sharekan video ini. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.